Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kemanusiaan. Saya ingin memberikan perkembangan terkini mengenai kes yang telah kita bawa daripada tahun 2023 berkaitan stripping tanah Rizab Melayu di hutan kampung Alustar Kedah, di mana tanah ini masih lagi berstatus tanah Rizab Melayu. Malangnya tanah ini telah berlakunya pindah milik kepada bukan Melayu. Kemensyur telah membangkitkan isu ini dan kita telah membawa kes ini, dan terdapat satu perbicaraan di antara pemilik tanah yang bukan Melayu yang telah mengambil tindakan saman kepada penduduk kampung bagi tujuan untuk membuat pengusiran, dan kita telah masuk pembelaan, dan di mana Mahkamah Tinggi, antara isu-isu yang kita bangkitkan pada ketika itu adalah isu yang berkaitan dengan beberapa perkara, iaitu pindah milik yang berlaku sebelum ini menggunakan perintah mahkamah yang palsu, dan tanah ini merupakan tanah Rizab Melayu dan pihak pemilik tanah adalah sebuah syarikat yang bukan Melayu. Walau bagaimanapun, Mahkamah Tinggi sebelum ini telah membuat keputusan untuk menamatkan kes tanah di hutan kampung tanpa perbicaraan penuh. Maka pihak penduduk kampung dan pihak kami telah berusaha untuk memasukkan rayuan di peringkat Mahkamah Rayuan pada 22 Februari, yang perkembangan terkini pada 22 Februari 2026 pada hari Isnin. Mahkamah Rayuan hari ini membenarkan rayuan dan membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang sebelum ini menamatkan kes tanah di hutan kampung tanpa perbicaraan penuh. Ini bermaksud mahkamah mengarahkan kes ini dikembalikan untuk perbicaraan penuh di peringkat Mahkamah Tinggi Alustar. Ini merupakan satu kejayaan, sebab apa yang kita mahu adalah satu perbicaraan yang penuh antara perkara-perkara isu yang kita nak bawa adalah isu-isu yang melibatkan kedudukan tanah Rizab Melayu di tanah tersebut, dan amatlah bertentangan dengan enactment tanah Rizab Melayu apabila tanah Rizab Melayu dipegang oleh syarikat bukan Melayu. Saya ingin menceritakan sikit bagaimana kronologinya. Kes ini melibatkan sebidang tanah berstatus tanah Rizab Melayu, di mana pihak Perayu sebagai waris kepada pemilik penghuni asal telah mendiami tanah ini secara turun-temurun lebih 1 abad dan telah dipaksa untuk mengosongkan tanah. Pertikaian yang timbul sekitar tahun 2012 apabila cubaan membayar cukai tanah didapati telah dibayar oleh individu lain yang tak dikenali, dan semakan menunjukkan bahawa nama pemilik telah bertukar kepada pemilik yang merupakan syarikat bukan Melayu. Penduduk kampung yang juga pihak Perayu mempersoalkan keabsahan pindah milik tanah tersebut, termasuk dokumen instrumen yang digunakan dalam urusan niaga berkenaan dipindah milik kepada syarikat bukan Melayu, dan menggunakan sebelum ini satu perintah mahkamah yang telah disahkan tidak benar. Mahkamah Rayuan telah menegaskan bahawa isu-isu ini khususnya melibatkan tanah Rizab Melayu, pindah milik yang dipersoalkan, tidak boleh diputuskan tanpa perbicaraan penuh, dan keterangan saksi dan penelitian fakta secara menyeluruh amat diperlukan. Ini menunjukkan bahawa keputusan ini bukan penentuan muktamad mengenai hak milik tanah dan lebih timbalan pihak, namun ia merupakan pengiktirafan bahawa isu yang melibatkan tanah Rizab Melayu dan pertikaian fakta yang serius tidak boleh ditamatkan tanpa perbicaraan yang penuh dan adil. Untuk maklumat, keluarga yang telah mendiami tanah tersebut sudah melebihi 100 tahun. Ia bukan sekadar harta, tetapi tempat kelahiran dan tempat membesar warisan generasi seterusnya, dan mereka akan terus bangkit untuk melawan bagi mendapatkan tanah. Jadi ini perkembangan terkini daripada kami. Kesimpulannya, keputusan Mahkamah Tinggi untuk membatalkan kes ini, Mahkamah Rayuan telah membenarkan rayuan, dan keputusan mahkamah adalah untuk meneruskan kes ini untuk perbicaraan. Terima kasih banyak.